Pui di bukit dari Kobana ke. Minggu tu nak ada pek keraju. Pulang kampung awak lah kan usia kalau di slot kah. Pantang lah. Malang mana ini. 45,000 ganti ni kah? Dah. Ya. Ya dah. Baru tinggal situ. Ya dah. Awak mantau dari apa? Dari Cupak Solok lah. Solok tu baru dah. Tak ada lapor ke RT tinggal situ. Saya cek orang rumah lah suruh Amin tinggal di sekolah. RT lah terus tinggal situ kok lapor ke RT. Oh, ngontrak awak melapor dah. Harus. Kasih ya lapor dah. KRT ketua pemuda harus lapor. Awak harus tinggal sini. Ke mana awak pergi kau melapor? Ke rumah RT lah. Iyalah, beko bawa sama awak kau nak dia awak. Lepas tu bawa sebelah keluarga sini lah. Bawa lah. Beko lapor dah. Harus. Beko lapor dah ya. Dari mana? Awak di Solok, tapi lama pakai baru dah. Ya. Lama siap proyek Bempak ni. Ini dah. Kampung ni aman saja. Preman-preman Mengalasau tu nak ada sekolah tu. Nanti kender ni nak ada, nanti isnya sama siap layu. Aman sambil barang-barang terjamin. Assalamualaikum RT. Hop, aku nya baru awak. Sebentar kok sabui. Apa? Ada orang baru tu lapor ya RT. Baru tinggal di situ. Itulah si Bernard siap rayu pun nak ada sobok je den dah. Takama pi rayu, mana tahu dia ada orang baru. Kau informasi yang ni pasti kau. Masih pasti lah baru tinggal Yaman kampung indah. Oh ya Allah, itulah. Aden ko baru dari kampung lo jadi nak tahu lo dan bahasa sana kampung gini si Bernard takama-kama. Di mana tempatnya? Tuang tunjuk lah den lah. Di mana tempatnya? Alah, jadi antara. Pasukan turun tangan langsung. Allah dua-dua saya. Lapor-lapor bahagia, tinggal di mas sana kah. Awak reman tu mah. Oi. Apa? Orang lapor kan kaden tinggal tu. Mangau lapor ke Pak polisi ya, Pak tentara. Awak tinggal nah. Lapor apa kah? Pak RT. Woi, PFT. Apa ya? Awak lah tamu dah cukup Pak. Suruh lapor awak ke Pak Iwan nak cukup Pak kah? Kalau ndak tagak luar kah? Awang masuk ya. Kampung aku bantu ada pemantang sawah yang nampak den. Nak. Ya, ibu tu nak bahan nak lapor Pak. Nak buat lapor den RT kau nak ibu tu nak RT le dang. Kapa ibu nak cukup Pak nak cari Pak tanya ke mak rumah kah? Tak perlu tanya ke mak tu dah. Apa ke di mana kah? Dia orang Solo orang di mana Solo? Tu baru. Untuk pernah rantau Pak nak kah? Tu baru. Tu baru. Yang tanya ke kasih lama dari Solo. Ya dah nak tahu apa adik ngarih macam ko kah. Lah dak angin dak kata mu Dah ada kasar kampung apa nak sabu orang sini kah. Yang nak pandai lah masa Solo. Kalau ada apa tu? Kalau ada ya tibu kampung kasar lah. Sama yang bacaruk tu bersiko kan. Guys. Awak ya. Gini ko yo sementara orang pasun nolong PRT yang gini ko masalah siap ko nak dole doh. Si Bernard tu tak lama mati pada tawa saya rayu tu nampak den. Ang ko ke rumah den. Ini leh dang. Dia Pak. Ang bawa KTP kakang gai. Yo. Nak masuk sang ke kampung orang ko tak permisi yang leh dang tu. Jawab solah Pak. Pia nak ada mau kasih benda tu mana apa di karih mana siku kan. Karih-karih tu nak lunak ada yang lunak balon-balon tu lunak dan sia iya dang. Amak masa nak sakit dalam Pak karih tu. Tukang ke rumah ya. Siap Dia Pak. dan tungguang ke Pak, rumah. wari mahu Pak deh. Ayolah. Dia Pak. Karih mana lo Pak ni. Awak kalau ndak eti nak dah habis di tangan ni kah. Cik nak preman lah tu baru ni kah. Pasal cupak satalang dah. Apa cik lu nak? Ini ndak leh. Lapor bagai kah. Piu karih lah Pak tempat nah. Hai, andi adu-adu musibah ya tinggal ke orang Pak ni kah. Terima kasih banyak lagi informasi tentu. Yo, Pak. Kampung pun ada pun RT. Orang mencari. Yo pokoknya sementara ko dan lagi yang jabatan sementara malaki jaleh duduk tagak si Bernard ko. Kalau ndak jaleh besok le wang dan nangkek balik. Jadi ketua pemuda tapi perang yang ubah.
Jangan waang lo nama karuah kampung. Ko kesempatannya bagus untuk anggo. Tidak leh dang. Kalau pandai-pandai yang besok. Kalau lah pasti saya sebenarnya tu leh doa. Dia pecatnya leh. Waang dia naik sama dia. Bawa pulang lu bersih. Deh. Aduh kampung. Mau lu ganja si orang masuk kampung. Nggak jauh pasti. Encak dia minta peti pajak tu. Apa lu nak kanai ronda lah. Tu baru ki nu banyak nu kanai ronda lah. Dapat. Itu nama apa awak mana? Awak nama tunggi lah. Mau kami nak jalan ngambil siapa? Apa Itu le dah? lah. PT tadi minta peti 1,000 untuk mengurus surat. Piti apa le kada gian ni dah. Sama tak rumah bayar lah melapor 4 dah. Ada 6 perai kini. Kalau sila membayar tu. Yo. Ini 6 perai ke kini cek takkan duit sini lah. Ketik lagi ni. Melapor nama bayar ke piti lah. Apa Yo. hak bayar ni dah. Harus. Marala bayar dah. 1,000 untuk mengurus surat-surat. Yo apa? 100 dah awak. Telefon baik. Kon rumah sudah bayar. Kau tinggal piti rumah 100 yang minta 5 tu 100 lah. Ada tu. Kau 45,000 tiap dia dah. Nak ada biar aku mulai ribu ni nak ada so. Tak bisa kurang ni dah. Makan ada ni dah. Nak ada. Beko, Aku mulai ribu lah beko. Majajah bana awak tinggal situ pak dah. Nak ada. Boleh di Sempera nak dah. Kau tinggal piti mana ah. Biar-biarlah. Dah. Job lebih wah. Ya. Nak ada piti dah. Honda lah rusak lah kah. Untuk mengurus surat nak. Iya dah. Nah, saya nak taluk tinggal situ benda kau dah. Awak pindah pak dia dah. Ai, membayar puluh lah. Ni nak nyota ni sudah cakap lah. Dia tak ragu tempat nak lah. Cara ni lah. Turutlah rumah PT ke lah. Jalan ni lah kah. Antang lah. Pajak yang melapor tu. Ini Bapak Iru yang memberi tu lah. Melapor pajak tu kau kasus yang memberi. Ini bukan yang melapor. Rumah PT lah. Aku rumah PT lah. Tadi cari lah. Kebetulan mana dia menungguang? Tidak apa. Ya awak sambil melapor ni pak. Udah cakap tiba lu rumah dia kah. Ni minta PT kau 150 lah. Ya. Indah bagaimana? Ya. Nak ada apa orang nak get 150 untuk mau rusuk surat je. Susuri apa dia nak nikah ke doa kepandian lagi biti kenyo. Tak tahu dah lah kan ada PT nak tentu dah lagi PT tu mana ibu tinggal PT lah pu rapik dah. Raju lah rapik sekolah. Yang ajar pajak tu ni Allah kena nambiak dia ketua pemuda balik. Awak ini nak taluk tinggal di PT Yo anu bodoh bulu mana gian PT kan bisa batanyo kaden dulu yo indaknyo. Tapi no sama PT pergi sekolah. Tu lagi PT lah. Baca rona PT lah. Allah. Ini lah langsung bayi saja. Cakap lu puluh nanya mak PT dah. Alah kurang ajar sih sekarang. Ada nangkit jadi ketua pemuda balik aduh. Mana awak gian PT tadi? 50 lah. Awak di mana untuk lebih saya rumah ada kah? Untuk simpanan awak kah? Kau PT bantu lu 50 ang pacik 50 aku. Dia kau dapat Kini kau model itu dia. Ang terima peti kau nak dan ambil balik. Ya. Besok kalau sebutnya minta peti ang ganti peti dan balik. Ketepiang lihat dan. Tepi kau pak. Awak ini ilegal lah kah? Lagi tepi kah? Ketepiang. Oh tepi kah? Semua ketik bang kau untuk orang gaya kau untuk anggo. Apa kadang lawak banyak ya biasa marasa juga. Layang di Malak kau. Tinggal di Solo petang kau. Itu baru kadang sinan. Lain nak pakai susang di sinan. Ndak ada. Waduh maliang ayam ke nak? Tidak. Kalau jual lelok di kampung aku ni. Kok bisa apa tambah 100 juga? Besok mencari pajak tu dulu. Pajak tu kadang nangkit jadi ketua pemuda balik tapi lah pakai susu balik. Orang hati-hati je pajak tu dia leh dah. Iya pak. Ayo.
Ya tak nak nama lah. Yo ang lang pandi ya kali. Sudah peti mari cukup kan. Gaya ang le gaya kota tapi yang pandi ya. Yo ba lepak lah. Pi saya lihat adik sosmed dia tu. Kenapa ada kepai lo le sembayang le. Ya pak. Lah, makasih pak. Terima tiga. Lo tinggal di kampung le Tawang lo. Ada pak. Ha. Sionya pak ni. Ha. Pulang dah. Ya pulang le. Marah pulang tu pak. Pandai-pandai yang saya lah. Kacau sih rumah dun yang biak dia do lambe deh. Allah. Kacau. Pengacau keamanan dulu. Jalan. Ha. Ha. Sekarang lah mesti kau nak terengah dia apa? Ada orang baru malah Kak. Solok tu baru dah. Cik orang rumah lah suruh Amin tinggal suka. Nak bawa nak lapor dah nah awak tua pemuda. Tu apa kadewana kak? Untuk pernah rantau pak nak. Limang di Solok, ada lah mulu di Solok yang limang di Solok yang didorong orang Solok leh. Tu baru. Dah is galak. Kantak sekali. Dah is galak. Wong ketik wang kau untuk orang gay kau untuk orang. Aku apa kadang awak banyak ya dia semarah lah. Itu bantu nak satu gay. Itu foto. Itu yo deh. Kakak. Kamu, kadang beda kamu betul.